Welcome back guys di dalam vlog Awi Hadi. So today we are going to Malaysia hari ini. MHI guys. Ini adalah vlog di mana saya dengan Arul pergi MHI tu. Jom, saya nak pergi ambil Arul dulu. Saya dah call dia 5 kali, tak angkat-angkat. Sekarang dah pukul 7.50. Call time pukul 9. So nak kena gerak pukul 8. Kita dah sampai dekat NSTP. Saya ingatkan kat Seri Pentas sebenarnya Seri Pentas dah tukar pergi ke NSTP dah guys. So kita dah sampai NSTP, sampai MHI. Jom kita masuk studio. Horepam Fly. Sangkut dalam lift pula. Apa ni? Lift tak bergerak. Tu dah tutup. Sekarang nampak okey, sekejap lagi tak tahu lah. Background dia. Kita akan interview dulu. Lepas ni last vlog baru perform. Perform tu sampai habis lah. Jadi untuk closing kira. Soalan engineer tu macam budak ni teruk sangat dia cari. Mak boleh tutup dulu sini. Tak gerak. Takkan lah. Berjuang. Tapi aku tengah tarik dia. Aku tengah tarik aku nak try. Aku nak try yang hujung tengah tarik tu. Aku tak lepas saja. Sapa meletup tu. Sekejap. Kenapa tekak kering lah? Ambil air weh. Kak mata ni Allah Ta'ala. Boleh? dalam Apa? Boleh. Apa ke dia? Awak perform ke? dia je lah bang. Tahun lepas dia Indonesia kan? Kepada bersama kami dalam Malaysia hari ni. Sekarang ni kita dah duduk di studio pula. Magic tak? Sejuk Alhamdulillah. Okey, kita bawakan kepada anda tadi teaser ya antara buah tangan terbaru Arul Rashid iaitu Terakhir Kali. Jom kita kenalkan teruslah dah ada dah. Arul, boleh cakap sama Airi lagi kan? Boleh. Oh, dua Syawal. Awal lagi. Arul ni berasal dari bukan negeri tapi kiranya mula kira tu lah di Kita TikTok. rumah ke. Dan katanya di TikTok banyak melawak. Ya. Saya lebih kepada melawak. Maksudnya saya buat live Konten. konten macam tu lah. Lepas tu dalam kalau saya live tu kita dah melawak tu, contoh 30 minit nak end live tu, saya menyanyi lah, tapi menyanyi yang suka-suka. Okey. And then Abang MLC dia nampak saya. And then dia approach lah untuk nak tak kita buat lagu. So mula-mula saya tolak lah. Cakap cari yang lain lah, takut benda tu lagu sedih tapi jadi lucu pula. So awalnya kelakor. So kita Abang Masih dia cakap kita try dulu. So kita buat dan untuk lagu first tu dia punya penerimaan tu memang Dia cepat naik kan? cepat naik. Dia memang cepat. Dalam masa 3 hari kot dia dah naik trending nombor 1 punya. Terakhir kali ni apa cerita ni? Siapa pula yang menciptanya dan sebagainya? Komposer untuk lagu ni Wad Abdullah. Penulis lirik dia Abang Box Smart lah. Dan kali ni single saya yang keempat di mana cerita dia pasal
dua orang sahabat, lelaki dan perempuan yang menyimpan perasaan. Dia sahabat? Sahabat. Kawan, girl boy. Okey, kawan bukan Bukan. Tak ada. Tapi dua-dua menyimpan perasaan yang sama, yang sukalah suka each other. Tapi dia orang tak nak, masing-masing tak nak confess. Sampailah dua-dua tu ada yang kerja, yang ada yang kena study luar, yang saya pula kena main muzik semua. So, sampailah satu tahap tu dia dah ada satu single. Itu terakhir kali lah contohnya. And then dia pun datang. Dia ada di situ lah. Terakhir kali tu dia punya lirik belakang tu. Terakhir kali kita bertemu meski dengan kisah yang berbeza. Maksudnya mungkin dia jumpa saya dan tapi mungkin perasaan saya dah tak ada dekat dia. Ada perasaan lagi tak? Saya tak ada. Ini ni. Bukan live dekat media sosial. Kalau tak nak cakap, angguk je. Angguk. Tak, ini tak ada kena mengena dengan dia lah. Tak ada. Berat. Okey, kau sekarang terakhir kali. Lepas tu kalau lagu lepas ni tajuknya apa? Mungkin. Lepas ni, mungkin pertama kali mungkin. Betul, saya kita patah balik. Kita patah balik. Mula kembali lah. Mula kita kembali. dah curahan hati pula kat sini kan? Saya peminat muzik 60-an. 60-an dengan irama Malaysia. Okey. Irama Melayu lah. Cuba boleh nyanyi sikit tak? Cuba orang. Kita make up. Mencari tak ku temui, puasku bertanya di manakah dia. Ada payment tak benda ni? Yang Ada ni payment, kita kalau ada payment saya teruskan lagi. dia masuk dalam bracket promotion. Awal 10 saat tak payah. Lalu dah bersedia dengan terakhir kali dah. Sebab ini yang lagu terakhir kali untuk hari ni. Betul. Dan lagu terakhir penutup untuk rancangan kita. Memang kena lah. Ya, kena lah. Padahal Janji ya. Janji dia. So hari ni kita nak buat apa? Awal bangun ni. So kan biasa hari ni hari-hari belilah baju hari-hari. Kita dah selesai di Malaysia hari ini. Sekarang pun baru pukul 11. Perut lapar dah ni. Jom kita pergi makan dulu. Guys, I dah settle. Makan pun dah settle. Dapat office Aries Music guys. Album Aiman Tino. Ni album Sofian Sohaimi. YouTube button. Korang subscribe dah YouTube saya. Nanti saya boleh dapat button macam ni. Dapat yang silver ni pun okey. Yang ni yang 1M. Yang ni 100k. Yang 100k dia pun okey dah ni. Kan? Boleh buat show off sikit. So guys, vlog kita untuk hari ni sampai sini je dulu. Minta maaf banyak-banyak lah kalau kekurangan dalam vlog saya ni. Masa dekat office Aries tadi tu, bateri saya habis. So adalah perbualan-perbualan, lawak-lawak Arul yang saya tak dapat nak kakau. So korang, see you in the next vlog. Jangan lupa like, comment, share, letak dekat story, repost vlog saya ni. Korang semua memang mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.